kami Barisan Pengurusan Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya, Cikgu Hayati binti Abdul Rahman, Pengetua Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya, Cik Wan Junaidah binti Cik Wan Rahman, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya, Nurlina binti Isa, Penolong Kanan Hak Ehwal Murid Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, saya Cikgu Muhammad Nizam bin Muhammad Kamal, Guru Penolong Kanan Kurikulum Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.